Rumah panjang ini sudah berdiri hampir setengah abad, saksi bisu kepada sejarah dan warisan nenek moyang di bumi Sarawak. Lebih 60 pintu pernah meriah dengan gelak tawa, nyanyian dan kehidupan seharian penduduknya. Namun masa berlalu, satu demi satu keluarga mula berpindah meninggalkan kenangan di balik dinding kayu tua ini. Rumah panjang ini telah wujud sejak awal tahun 50-an lagi. Namun pada tahun 2014, rumah panjang Ulu Niah ini akhirnya sunyi ditinggalkan tanpa penghuni. Dikatakan mereka telah berpindah ke tapak perumahan yang baru. Inilah warisan Ulu Niah Sarawak. Rumah panjang yang pernah menjadi nadi kehidupan kini tinggal legenda dalam ingatan. Rumah panjang ini bukan sekadar binaan kayu, tetapi nadi kepada kisah hidup, tawa dan air mata generasi terdahulu. Jika anda pernah tinggal di sini atau mempunyai kenangan di rumah panjang Ulu Niah ini, kongsikan kisah anda di ruangan komen. Biarlah kenangan ini terus hidup walau masa telah berlalu. Rumah panjang ini sudah berdiri hampir setengah abad, saksi bisu kepada sejarah dan warisan nenek moyang di bumi Sarawak. Lebih 60 pintu pernah meriah dengan gelak tawa, nyanyian dan kehidupan seharian penduduknya. Namun masa berlalu, satu demi satu keluarga mula berpindah meninggalkan kenangan di balik dinding kayu tua ini. Rumah panjang ini telah wujud sejak awal tahun 50-an lagi. Namun pada tahun 2014, rumah panjang Ulu Niah ini akhirnya sunyi ditinggalkan tanpa penghuni. Dikatakan mereka telah berpindah ke tapak perumahan yang baru. Inilah warisan Ulu Niah Sarawak. Rumah panjang yang pernah menjadi nadi kehidupan kini tinggal legenda dalam ingatan. Rumah panjang ini bukan sekadar binaan kayu, tetapi nadi kepada kisah hidup, tawa dan air mata generasi terdahulu. Jika anda pernah tinggal di sini atau mempunyai kenangan di rumah panjang Ulu Niah ini, kongsikan kisah anda di ruangan komen. Biarlah kenangan ini terus hidup walau masa telah berlalu.